Assalamualaikum. Hai, hari ini saya nak berkongsi cara saya buat kuih cara berlauk. Biasanya kita buat kuih cara manis ya, menggunakan gula sahaja. Hari ini kita menggunakan daging dan bawang. Jom, saya tunjukkan cara-cara saya buat inti dia dulu. Inti kuih cara. Okey, ini adalah bahan untuk kita buat inti kuih cara. Ni kita ada rempah kari daging sebanyak 2 sudu ni. Ni air. Kita buat paste dia dululah. Ini bawang putih. Kita cincang halus. Ni bawang Holland, kita potong dadu dan kita menggunakan daging kisar ya. Okey, bila kuali kita dah panas, kita masukkan sedikit minyak. Banyak air sikit sahaja. Okey, kita tumiskan bawang putih, bawang Holland. Okey, kita tumis hingga bawang kita ni layu. Bila bawang kita dah layu, kita masukkan rempah kari. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tumis rempah kari ni sehingga dia pecah minyak. Okey, nampak ni rempah kari kita dah pun pecah minyak macam tu. Nampak. Kita masukkan daging kisar. Daging kisar ni sebanyak 200 gram. Okey, kita masukkan sedikit air supaya daging kita lembut. Macam tu. Ni kita masukkan garam. Jangan banyak ya, sikit cukup. Okey, ni sebut lada sula, 1 sudu kecil. Ini kita masak sehingga dia kering. Masukkan sedikit gula. Okey, dah pun masak macam ni. Tutupkan api. Dan dia kering, dia akan mengeluarkan minyak macam ni. Masuk dalam ni. Tapiskan dia. Biar minyak dia turun ke bawah ya. Dah siap bahagian inti. Okey, sekarang kita buat bahagian kuihnya pula. Tadi kita buat inti. Sekarang kita buat padannya. Ini kita ada 2 cawan tepung gandum. Sedikit garam. Ini santan cair sebanyak 2 cawan setengah. Kita masukkan sebiji telur. Kita masukkan pewarna kuning. Okey, kita tapiskan. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehlah kita naik balik dapur. Kita panaskan acuan kita dulu. Okey, bila acuan kita dah panas, kita sapukan minyak di bahagian permukaan dia ni. Acuan kita. Api tambah kuat ya, slow sahaja. Acuan kita dah cukup panas, kita masukkan adunan kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Biarkan sekejap, kita tengok bahagian tepi ni dah nampak mengeras macam tu, baru kita letakkan inti. Macam kita buat kuih cara manis macam itulah. Bila kita letakkan gula. Okey, sekarang kita letakkan inti. Letakkan cili. Ini saya menggunakan capsicum. Letakkan daun sup. Dia ada seri sikit. Sedikit bawang goreng. Dan kita tutup. Okey, boleh kita angkat dia. Tu dia.
Okey, inilah kuih cara berlauk ya. Cara Cik A ni. Ha, ni dia. Okey, selamat mencuba.